Saya baru jumpa garaj terbiar dipenuhi raksasa laut berbahaya seperti belut gergasi, ikan batu, makhluk asing, dan jerung. Korang mungkin tertanya, bagaimana makhluk pelik ini ada di sini? Dan saya ada terima satu mesej baru-baru ini yang mengatakan pemilik garaj ini menggunakannya untuk menyimpan koleksi ikan langka miliknya. Malangnya, dia baru meninggal dunia, jadi tiada siapa jaga haiwan ini. Saya terpaksa selamatkan mereka. Namun, ia tidak semudah itu kerana saya dimaklumkan ada 4 ekor jerung dan banyak ikan berbahaya lain di bilik ini. Kita perlu berhati-hati. Saya mula mencari dengan berjalan di sekitar bilik untuk melihat jika ada sesuatu dalam akuarium. Tapi seperti yang anda boleh lihat, airnya sangat keruh jadi mustahil untuk nampak ke dalam. Disebabkan kualiti air teruk, raksasa laut ini juga tak punya banyak masa lagi. Saya segera ambil jaring dan cedok beberapa kali dalam satu tangki ikan. Tiba-tiba jaring terasa berat dan kami sedar jumpa makhluk laut pertama. Oh, dapat sesuatu. Apa tu? Iu, sangat berlendir. Pada pandangan pertama, benda ni memang nampak macam najis, tapi sebenarnya ia dipanggil timun laut. Menariknya, makhluk ini tiada otak, jantung atau paru-paru. Saya tak pasti macam mana benda ni boleh hidup, tapi saya rasa ia merayap atas tangan saya. Itu bermakna satu perkara. Jika makhluk ini hidup, mungkin makhluk lain di sini masih berpeluang. Saya letak dia dalam baldi berisi air bersih dan terus cari dalam tangki, tapi tak jumpa apa-apa. Saya ke akuarium seterusnya dan jumpa sesuatu lebih gila. Oh, tunggu, ada sesuatu korang. Ya Allah. Nampak seperti udang kara, udang gala atau ketam. Saya memang tak tahu sebab tak pernah nampak sebelum ini. Rasanya pelik macam berbulu. Korang boleh nampak pada cengkerannya ada bulu-bulu halus di seluruhnya. Dan bukannya penyepit, nampak macam dia ada tombak-tombak kecil pada kakinya. Kalau korang tahu apa ni, komen bawah. Saya nak letak dia dalam baldi dulu sebelum dia sepit. Kita mula elok. Dua-dua makhluk yang kita jumpa masih hidup. Tapi kita masih ada banyak lagi tangki yang belum diterokir dalam garaj terbiar ni. Dan haiwan-haiwan yang kita jumpa nanti akan jadi makin pelik dan gila. Jadi saya teruskan meneroka lebih banyak bahagian bilik ini bila tiba-tiba saya terlanggar satu tangki kecil yang terletak di atas lantai. Dan di dalamnya ada sesuatu yang langsung tak dijangka. Tunggu kejap korang. Saya rasa saya baru nampak seekor katak kat sini. Oh, tu dia kat situ. Saya nampak dia. Mari sini kawan, masuk dalam jaring. Ya, kita dah dapat dia. Tengok tu. Kami jumpa seekor katak kecil, tapi bukan biasa. Ini katak cakar Afrika albino, jadi lebih sukar ditemui. Sejujurnya saya ingatkan cuma ada makhluk laut je kat tempat ni, tapi ni membuktikannya mungkin ada macam-macam haiwan terperangkap kat sini. Jadi misi menyelamat ni akan jadi lebih susah. Saya masukkan dia ke baldi dan terus periksa dalam tangki. Memang ada lagi. Biar betul korang, tengok tu, jumpa 2 lagi. Yang ni lebih ganas. Bertenang, kami nak selamatkan korang. Mereka cuba lari. Ini tak bagus. Nasib baik saya dapat jejak mereka dan saya masukkan mereka ke dalam bekas bersama yang satu lagi. Maknanya kita dah selamatkan 3 ekor semuanya. Tapi kemudian saya nampak sesuatu bergerak dalam salah satu akuarium dan ia besar. Korang, saya baru nampak sesuatu yang besar berenang kat sini. Tapi sekarang dah tak nampak dia. Air ni memang keruh sangat. Tapi kita tahu dia masih ada kat dalam tu. Mari kita cuba tangkap dia dengan jaring. Saya mula cedok. Tapi tak nampak ikan misteri ni sampai sesuatu berlaku. Oh ya Allah, kita dapat! Akhirnya. Tak sangka. Saya rasa ini ikan buntal. Memang hebat. Ini dipanggil ikan buntal muka anjing. Walaupun nampak tak berbahaya, kita mesti berhati-hati bila pegang ikan ini. Itu sebabnya mereka ada gigi tajam untuk pecahkan kulit kerang. Kalau dia gigit saya, memang teruk. Oh tidak, dia cuba mengembung sekarang. Tak elok ni. Jika ikan buntal mengembung, ia boleh stres dan mati. Kita tak nak itu berlaku, jadi mari masukkan dia ke dalam baldi. Oleh kerana tangki ini besar, mungkin ada beberapa ikan di dalamnya. Saya ambil beberapa jaring lagi dan berjaya tangkap sesuatu yang lain. Tak sangka, ikan tu pelik betul. Saya tak pernah tengok ikan macam ni. Kita ada sejenis makhluk laut misteri di sini, tapi nampaknya dia ada duri besar di atas kepalanya. Jadi kita memang kena berhati-hati bila pegang dia. Tapi ini memang ikan yang sangat pelik rupanya. Komen di bawah kalau korang tahu apa benda ni sebab saya memang langsung tak tahu. Nampaknya itu ikan terakhir dalam tangki itu. Jadi saya teruskan ke tangki seterusnya.
Selepas cari sekejap, saya nampak sesuatu pelik. Korang nampak tak? Saya rasa itu belut. Mana dia? Dia hilang. Oh, kita dah jumpa dia korang. Ya, itu memang belut. Oh, okay bro. Ya Allah, saya dah dapat dia. Ini memang ganas. Saya yakin ini anak belut morai dan boleh jadi lebih besar. Orang yang mesej saya kata ada satu di sini lebih 5 kaki. Saya tak tahu di mana yang besar tu, tapi kita dah dapat yang kecil. Ya Allah, licinnya dia. Memang menjijikan. Saya masukkan anak belut ke dalam baldi bersama ikan lain dan teruskan. Dalam tangki seterusnya, saya jumpa makhluk paling berbahaya setakat ini. Alamak, korang, itu ke yang saya fikirkan? Itu di situ adalah landak laut, tapi bukan sebarang landak laut. Ini adalah landak laut berduri panjang. Dan saya pasti korang boleh nampak kenapa ia dipanggil begitu. Ia mempunyai duri yang sangat panjang dan di dalam duri itu terdapat racun yang sangat toksik. Dan sebenarnya makhluk ini adalah antara spesies paling berbisa di dunia. Saya sangat gemetar walaupun dia dalam jaring. Sudah tentu, saya tidak akan pegang benda ini tanpa sarung tangan, jadi saya cepat-cepat memakainya. Saya boleh masukkan dia ke bekas dengan berhati-hati. Tangki seterusnya juga kotor, tapi ada sesuatu yang berbeza. Yaitu, ia menjadi rumah kepada ikan air tawar pertama dalam video ini. Ya Allah, tengok tu, ada ikan di situ. Korang, saya rasa itu ikan flower horn, itu ikan yang besar. Jom kita tengok kalau kita boleh tangkap dia. Oh, dia di sini, di sudut itu. Mari kawan, kami nak selamatkan kau. Dia panik. Tenang kawan, memang betul, itu flower horn. Ikan-ikan ini memang pelik. Mereka memang dikenali dengan kepala besar. Kami pernah tangkap seekor dalam video sebelum ini, tapi masih anak ikan. Yang ini sudah dewasa. Saya memang tak pernah nampak yang sebesar ni dan memang tak pernah nampak kepala sebesar ni. Memang pelik betul. Kepala dia lembik. Saya tak pernah pegang kepala ikan ni sebelum ni. Tengok tu, macam otak besar. Memang geli. Saya masukkan dia ke dalam baldi dan saya terus pergi ke tangki seterusnya. Tangki ni pula air dia hampir tak ada langsung. Jadi saya ingat memang tak mungkin ada apa-apa yang hidup kat dalam tu. Bila saya tengok dekat, saya nampak sesuatu bergerak. Saya rasa memang ada ikan tembakul di sini. Saya hampir je lalu je tangki ni sebab tak ada air langsung. Tapi saya rasa memang sengaja macam tu sebab ikan tembakul suka air cetek. Dan sebenarnya dia boleh berjalan atas darat. Ini memang rumah yang sesuai untuk dia. Kecuali tempat ni sangat kotor. Saya guna jaring untuk menyauk. Tapi ikan tembakul ni sangat laju. Saya cuba beberapa kali, akhirnya berjaya dapat seekor ikan tembakul. Ya Allah, kita betul-betul dapat seekor. Ini antara yang paling besar saya pernah lihat. Saya suka ikan ni. Muka dan matanya kelakar dan comel. Walaupun menarik, masih ada beberapa ekor lagi di situ. Jadi mari kita masukkan ikan di dalam baldi dan kita tengok berapa banyak lagi kita boleh tangkap. Lepas saya cari dalam tangki itu, saya jumpa lagi seekor ikan tembakul dan yang ni lagi besar dari yang pertama. Itu ikan tembakul nombor 2 dan yang ni nampak sangat sihat. Saya terkejut kedua-dua ikan masih hidup walau tangki kotor. Paling penting kita dah selamatkan mereka. Selepas tangki ikan tembakul kosong, saya ke tangki seterusnya yang sangat kotor. Saya mula menyauk, tak sangka jumpa apa-apa, tapi kemudian ini berlaku. Ya Allah, ikan besar. Apa tu? Cepat masuk jaring. Saya dapat dia. Nampaknya kita dapat ikan misteri lagi, tak pernah tangkap sebelum ini. Saya tak pasti apa patut buat dengan dia. Sebab jika ini ikan air tawar dan saya letak dalam air masin, ia akan mati. Sekarang hanya ada satu cara untuk tahu tangki ini air tawar atau masin, yaitu rasa sendiri. Saya rasa ini air tawar. Kenapa saya buat begitu tadi? Saya mungkin dapat amuba lepas ni. Kalau ini video terakhir saya, korang tahu sebabnya. Namun, semasa saya masukkan ikan ke dalam baldi, saya nampak kesan gigitan pada ikan itu. Ini bermakna mungkin ada ikan lain dalam tangki itu. Jadi saya cedok lagi beberapa kali, tiba-tiba benda ni berlaku. Oh, ya Allah, ada sesuatu baru je berenang masuk dalam jaring saya. Tengok ni. Ini dipanggil bicir, ikan yang sangat menarik dan seperti dinosaur sebenar. Mereka telah wujud ratusan juta tahun. Dan selain itu, ikan-ikan ini juga dikenali sebagai agak agresif. Jadi, memang boleh jadi inilah yang menyerang ikan-ikan lain. Untuk pastikan, kita akan letak ikan dalam baldi dan cedok beberapa kali lagi. Selepas itu, saya berjaya jumpa seekor lagi ikan dalam tangki itu dan ia adalah ikan keli Rafael berbintik.
Sekarang, saya tak nak cakap besar, tapi saya baru sedar setiap makhluk yang kita jumpa setakat ni masih hidup walaupun dah lama ditinggalkan di sini entah berapa lama. Saya tak patut cakap begitu sebab tangki seterusnya ada sesuatu yang sangat menyedihkan. Alamak, saya rasa mulut saya cilupa. Itu anak jerum tapi ia tidak bergerak. Sekarang kalau korang ingat, saya ada cakap yang ada 4 ekor jerung semuanya dalam garaj ni. Dan saya diberitahu yang salah satunya adalah anak jerung. Manakala 3 lagi adalah jerung dewasa. Dan kalau anda tahu apa-apa tentang haiwan, anda akan tahu bahawa anak-anak haiwan adalah yang paling rapuh. Jadi nampaknya kita dah terlambat sedikit untuk yang ini. Namun, 3 lagi mungkin masih hidup. Jadi saya ke tangki seterusnya. Selepas beberapa cedokan, saya menangkap sesuatu yang luar biasa. Oh Tuhan, apa tu? Tunggu, saya rasa itu ikan batu. Saya hampir sentuh benda tu tanpa sarung tangan. Kita mesti berhati-hati sebab ini spesies ikan paling berbisa di dunia. Singatannya sangat berbisa hingga boleh membawa maut. Mereka patut letak pelekat jangan sentuh pada tangki itu. Saya hampir mati tadi. Walaupun takut, saya ambil beberapa jaring lagi dan berjaya tangkap satu lagi ikan batu. Lebih besar daripada yang pertama. Lihat betapa besar durinya. Oh Tuhan. Benda tu sangat berbisa, jadi kita perlu elakkan. Selepas jumpa 2 ikan batu, saya letak dalam baldi dan teruskan. Dalam tangki seterusnya, saya jumpa makhluk laut paling pelik. Banyak ikan bergerak tapi air terlalu keruh hingga saya tak dapat cam jenis ikan. Saya rasa kita kena mula menyawa untuk tahu apa yang ada. Korang tengok ni, ada sesuatu baru masuk dalam jaring. Apa tu? Korang nampak tak? Saya pun tak tahu nak cakap apa. Saya tak pernah nampak ikan macam ni sebelum ni, tapi rupa dia memang pelik gila. Saya masukkan ikan misteri itu ke dalam baldi dan saya teruskan lagi. Pada saukan seterusnya, saya tangkap sesuatu lagi. Ya Allah, itu tapak Sulaiman ke? Saya rasa betul, tapi bukan tapak Sulaiman biasa. Saya rasa ini tapak Sulaiman rapuh dan rupanya sangat pelik. Saya tak pernah tengok depan mata, rasa dia pun pelik. Dia merayap atas tangan saya macam sotong kecil. Seronok jumpa benda ni. Tapi bila saya tengok lebih dekat dalam air, saya nampak macam ada lagi satu tapak Sulaiman. Tapi yang ni lain sikit. Ya Allah, saya dah dapat dia. Korang, ini nampak macam satu lagi tapak Sulaiman rapuh, tapi warna dia merah jambu. Memang pelik gila, saya tak pernah tengok yang macam ni sebelum ni. Jadi ya, saya tak pasti sama ada yang ini albino atau mungkin spesies lain. Jadi kalau korang tahu, pastikan komen di bawah. Tangki ini memang dipenuhi makhluk laut pelik. Saya menyaut beberapa kali lagi dan berjaya tangkap sesuatu. Apa itu? Ia nampak macam sejenis udang kara, tapi itu bukan udang kara biasa. Maksud saya, tengoklah warna dia. Dia macam ungu dan oren dengan semua tumpuk-tumpuk ni. Memang pelik betul korang. Apa yang sedang berlaku sekarang ni? Setiap benda yang kami tangkap dari tangki ini adalah sesuatu yang saya tak pernah lihat sebelum ini. Dan ia belum berakhir di situ. Selepas menyaut beberapa kali lagi, saya berjaya tarik keluar makhluk terakhir dari tangki. Yang paling menarik setakat ini. Korang, kita baru je tangkap seekor kuda laut. Ya Allah, tengoklah saiz dia. Itu kuda laut paling besar yang saya pernah tengok. Saya tak sangka pun mereka boleh jadi sebesar ni. Kuda laut adalah haiwan kegemaran saya kerana keunikan dan rupanya yang pelik. Dan memang kuat betul mereka ni. Tengoklah dia. Dia berpaut pada jari saya seperti monyet kecil. Memang pelik. Saya masukkan dia ke dalam baldi dan terus ke tangki seterusnya. Kemudian saya nampak sesuatu besar bergerak di dalamnya. Saya rasa itu ikan buntal juga, tapi berbeza dari yang pertama kita tangkap tadi. Ini dipanggil ikan buntal landa dan saya pasti korang boleh nampak kenapa ia dipanggil begitu. Ia ada duri yang sangat besar di seluruh badannya. Aduh, ya Allah. Dan memang sakit. Duri itu sangat tajam. Aduh, okey. Walaupun berduri dan sakit, benda ni sangat comel. Kita masukkan dalam baldi dan lihat apa lagi di dalamnya. Saya ambil beberapa jaring lagi, tapi tak banyak jumpa benda. Tiba-tiba saya tarik naik sesuatu yang tak dijangka. Korang, ya Allah, itu ke yang saya fikirkan? Saya yakin kita jumpa lagi satu spesies ikan berbisa, iaitu ikan depu yang sama berbisa seperti ikan batu. Ya Allah, okey. Saya tak patut pegang dia sekarang. Saya pun tak tahu kenapa saya buat macam ni. Korang boleh tengok. Ya Allah. Okey.
Korang boleh nampak duri besar tu. Kalau kena, memang tak bunuh tapi sakit sangat. Jadi saya nak cepat masukkan dia dalam baldi sebelum dia sengat saya. Lepas tu, saya tak jumpa apa-apa lagi dalam tangki tu, jadi saya ke tangki seterusnya. Di situ ada makhluk paling berbahaya setakat ni. Ya Allah, apa benda tu? Korang, saya rasa itu udang mantis. Alamak, ini tak bagus. Kalau korang tak tahu, udang mantis ada tumbukan paling kuat dalam dunia haiwan. Mereka cukup kuat untuk pecahkan kaca akuarium dan kalau kena tumbuk, boleh patah jari. Yang itu nampak sangat besar, seram betul. Saya masukkan jaring perlahan, selepas beberapa kali cedok, saya tarik naik sesuatu. Ternyata betul, seekor udang lipan merak raksasa, memang gila. Tengok saiz udang lipan tu. Saya tak pernah rasa setakut ini bila ada haiwan dalam jaring. Saya tak boleh dekat dengan dia sebab dia boleh patahkan jari saya. Saya tak tahu nak buat apa korang. Ini sangat bahaya. Jadi saya letak dia dalam bekas untuk tengok dengan jelas. Saya boleh katakan dia memang tidak gembira. Oh ya Allah, korang dengar? Dia baru tumbuk kaca ni. Walaupun itu antara perkara paling menakutkan saya tangkap, masih ada makhluk berbahaya dalam garaj. Tinggal beberapa tangki belum diterokai, kami hampir sampai. Seterusnya, saya terjumpa satu lagi tangki yang terletak di atas lantai. Dan bila saya tengok ke dalam, saya nampak seekor axolotl. Lepas tu saya nampak lagi, memang banyak di sini. Ya Allah, tak sangka korang. Tengok, kita dapat 2 sekali dalam satu jaring. Nampaknya kita dapat seekor albino dan seekor yang biasa. Tapi saya masih boleh nampak ada banyak lagi dalam tu dan airnya sebenarnya agak panas. Kalau korang tahu tentang axolotl, korang tahu mereka perlukan air sejuk untuk hidup. Kita kena cepat selamatkan yang lain sebab masa makin suntuk. Saya masukkan axolotl ke dalam baldi dengan berhati-hati dan ambil lagi satu cedokan besar. Masa tu saya dapat axolotl paling besar setakat ni. Tengok saiz dia korang. Itu axolotl paling besar pernah saya nampak. Korang tahu tak? Pada mulanya, saya sangka ia axolotl albino. Tetapi selepas melihat dengan teliti, rupanya ia axolotl emas yang lebih jarang ditemui. Saya rasa sesiapa yang kumpul axolotl ni memang pakar axolotl emas. Sebab saya jumpa 2 lagi dalam tangki. Bersama seekor albino dan seekor biasa. Tengok, kita dapat beberapa ekor axolotl. Saya cukup pasti kita dah selamatkan semua yang ada dalam tangki tu. Kita dapat lebih kurang 7 ekor semuanya. Dan tengok semua axolotl emas tu. Ya Allah, saya tak pernah nampak sebanyak ni sebelum ni. Dalam tangki seterusnya ada 2 dragon goby yang kelihatan seperti alien dan seekor ikan hidung gajah yang sangat cool. Sebelah tangki itu ada satu lagi tangki dengan 2 anak ikan badut yang sangat comel. Kami masih mencari belut raksasa dan ikan jerung. Dan pada ketika ini, hanya tinggal 3 tangki sahaja lagi yang saya belum terokai. Dan tangki-tangki ini adalah yang paling besar antara semuanya. Saya pun memutuskan untuk mulakan dengan tangki yang paling kecil antara 3 itu. Selepas saya menyauk, saya nampak apa yang kita cari sepanjang video ini, jerung. Tengok tu korang, ada jerung. Saya tak pasti dia hidup atau tidak. Masuk dalam jaring kawan. Besar sampai hampir tak muat. Kita berjaya korang dapat lagi seekor jerung dan ia masih hidup. Memang gila. Okey, kena berhati-hati. Dia mungkin ada gigi tajam. Oh ya, memang ada pun korang. Menakutkan betul. Saya tak pasti jenis jerung ini, tapi ia jauh lebih besar dari yang pertama. Tadi dia cuba gigit saya. Mari masukkan dia ke dalam bekas perlahan-lahan. Sekarang dia nampak lebih tenang dan mungkin sedar kita selamatkan dia. Tapi apapun, itu memang salah satu penemuan paling gila setakat ini. Sekarang, jom kita teruskan. Lepas tu, tangki itu nampak agak kosong dan langsung tak ada tanda-tanda 2 ekor jerung yang lain. Jadi, saya pun pergi ke tangki seterusnya. Sebaik saja saya turunkan jaring, inilah jadinya. Ya Allah, Helen, saya rasa kita dah jumpa belut tu. Tengok saiznya. Ia lebih besar dari tangki itu. Kita perlukan jaring lebih besar, tak mungkin boleh tangkap dengan yang ini. Saya ambil jaring paling besar dan mula menyauk. Tak lama lepas tu, saya tangkap belut raksasa tu. Berat sangat korang. Ya Allah, dia hampir patahkan jaring. Memang gila korang. Tengok saiz belut moray ni paling besar saya pernah lihat. Corak dan bintik-bintiknya memang cantik. Oh, dia cuba gigit saya. Itu tak bagus. Kalau korang tak tahu, belut moray memang sangat agresif dan mereka ada gigitan yang sangat kuat. Jadi saya kena betul-betul berhati-hati bila pegang dia ni. Aduh,
Ya Allah, dia gigit saya. Saya berdarah, sakit betul. Apa saya cakap tadi? Mereka memang sangat agresif dengan gigi mereka. Dan ya, itu memang membuktikannya. Dengan ikan paling besar yang kami jumpa setakat ini, memang kami berada di landasan yang betul. Saya terus menerus ke garaj berharap jumpa baki ikan jerung. Ini air paling kotor pernah kami lihat. Kalau ada sesuatu di sini, saya ragu ia masih hidup. Entah macam mana, saya turunkan jaring dan rasa ada sesuatu bergerak. Betul, seekor lagi ikan jerung. Tak sangka macam mana ia boleh hidup. Baunya sangat teruk. Macam mana jerung ni masih bernafas? Memang gila. Nampak macam spesies sama tapi yang ni lebih besar sikit. Kenapa kau nak gigit saya? Okey, jerung ni agresif. Saya akan masukkan dia dalam bekas dengan kawan dia dan kita cuba cari yang seekor lagi korang. 3 daripada 4 jerung sudah dijumpai. Aku pasti jerung terakhir ada dalam tangki ini, jadi aku guna jaring. Tiba-tiba ini berlaku. Ya Allah, korang nampak tak? Itu jerungnya di penjuru sini. Jom, masuk jaring. Ya, kita dapat dia. Hati-hati air najis terpercik. Dia baru koyak lubang dekat jaring. Ya Allah, jom. Aku rasa nak muntah sebab baunya teruk. Tapi yang penting kita dah dapat jerung keempat dan terakhir. Bertenang, bro. Yang tu jauh lebih besar dari jerung lain. Nampak macam spesies lain. Aku tak pasti spesies apa sebab aku bukan pakar. Tapi memang gempak. Aku tak percaya dia masih hidup dalam tu. Bau dia memang macam najis. Memang gila korang. Kita kini rasmi ada tentera jerung dan makhluk laut pelik lain. Kini hanya perlu masukkan mereka ke rumah baru. Aku masukkan semua haiwan air masin seperti udang lipan, ikan depu, ikan buntal dan udang karang ke pelbagai tangki di garaj aku. Lepas tu aku masukkan semua axolotl ke dalam tangki axolotl aku dengan air yang lebih sejuk bersama katak dan gobi naga. Aku juga bagi ikan flowerhorn kolam sendiri yang jauh lebih besar daripada tangki asal dia. Lepas tu tiba masa untuk cari tempat tinggal untuk belut raksasa dan ikan jerung. Jadi aku masukkan belut tu ke dalam tangki besar bersama belut-belut aku yang lain. Lepas tu aku letak semua ikan jerung ke dalam tangki jerung aku yang besar. Memang tempat yang paling sesuai untuk mereka. Pengembaraan kali ini memang gila. Banyak makhluk pelik berjaya diselamatkan dari garaj terbiar. Kalau suka video ni dan nak lagi, tekan like dan subscribe. Jangan lupa lawati bestfishingproductions.shop untuk topi dan baju baru rasmi. Itu saja. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Jaga diri.